kuah dia lagi pekat, lagi sedap sebab dia cair. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Muar Mukbang channel. Duduk-duduk. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan Prego mac and cheese, iaitu makaroni dan keju. So aku beli dekat mana? Aku beli ni dekat Speedmart. Harga dia satu bekas ni dalam RM4.79 je. Memang berbaloi lah untuk korang cuba. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita sediakan Prego mac and cheese ni. Cara nak buat dia macam korang nak buat Maggi dalam cup tu. Sebiji je cara dia. Memang sangat mudah. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita sediakan dulu and kita akan makan seterusnya. So aku dah buat dah Prego mac and cheese ni. Ni hasil dia. Bau dia pun sangat manis. So aku tak akan tuang ke dalam ni. So dalam sebekas ni, ni dia hasil yang korang boleh tengok. Berapa banyak yang korang akan dapat. Ni porsinya sedang lah. So kita akan try makan macam mana, rasa dia sedap ke tak. So tanpa kita memasak lagi, jom kita makan. So ni pertama kali aku nak try Prego mac and cheese. So bismillah. Sedap. Dia kalau nak sedap benda ni, kau kena kurangkan air. Bila kau kurangkan air, jadi pekat. So macam aku ni, aku terlebih air. Sebelum dia terlebih air, dia akan jadi macam tawar sikit. Tapi still rasa lah cheese dia. Bila kau buat ni makin likat, makin sedap. Serius cakap, kalau benda dia pekat sikit, dia memang akan sangat sedap. Sebab aku tu salah buat, aku tu letak banyak air. So dia macam, dia okey tapi macam kurang sikit. Aku suka kuah dia, walaupun cair tapi rasa dia sangat sedap. Kalau kuah dia lagi pekat, lagi sedap sebab dia cair. So korang makan dah, korang nampak kan aku sampai menghirup. Memang sangat sedap lah kuah ni. Walaupun cair tapi sangat sedap. Aku memang sukalah produk ni, Prego mac and cheese ni memang sangat sedap. Harga dia pun murah, RM4.79. So kalau korang nak try, bolehlah beli benda ni dekat Speedmart and try masak sendiri and makan sendiri. Memang sangat sedap. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau saya